PSS Desta Channel. Alhamdulillah sekarang ini saya berada di Majlis Pembugaran Nilai bertempat di SMK Desa Tun Hussein On. Cikgu Ashikin, salah satu wakil cikgu petang. Saya ada beberapa soalan dalam 3 soalan lah. Soalan yang pertama, mengapa program nilam ini penting dilaksanakan di setiap sekolah? Bagi pendapat cikgu, program nilam ni penting dilaksanakan di setiap sekolah untuk memupuk minat membaca dalam karangan komik. Ya, kita tahu bahawa minat membaca ini perlu dipupuk dari usia yang Soalan kedua, apakah harapan cikgu selepas program nilam ini berlangsung? Harapan cikgu selepas program nilam ini berlangsung, cikgu berharap bahawa sekolah akan menumbuhkan minat membaca secara digital pula selepas ini. Baik. Digital, baiklah. Cuba kongsikan satu buku yang menarik anda pernah baca. Bagi saya, buku yang menarik lah bagi saya adalah Lawak Kampus. Seperti yang kita tahu, Lawak Kampus ni merupakan komik yang tidak asing lagi di sekolah ni. Bahkan di negara kita lah. Sebab penulisnya pun adalah orang tempatan kita, orang Melayu kita. Jadi saya amat meminati karya beliau. Baiklah, soalan yang kedua. Anda lebih suka baca buku alam maya atau buku fizikal? Oh, bagi saya lebih meminati buku secara fizikal lah. Kerana buku fizikal ni saya boleh buat koleksi. Ya, kalau buku alam maya ni dia memenuhkan storage saya. Baik. Yang terakhir, penulis buku yang anda minati dan kenapa? Ya, macam yang saya katakan tadi, buku Lawak Kampus. Penulisnya adalah Kate. Kate ni sangat berbakat lah dalam menulis semua karya. Banyak karya yang dia telah tulis. Jadi antaranya Lawak Kampus. Lawak Kampus tu memang saya minat kerana ideanya yang terbatas. Maafkan saya, ideanya yang tidak terbatas. Ya, itu saja. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja soalan yang ingin saya tujukan kepada Harith.